nasi, sedikit sayuran dan buah-buahan dan biskut. Sumber utamanya ialah nasi kerana nasi mengandungi karbohidrat yang menjadi sumber utama tenaga kepada kanak-kanak, dan kami memilih beras subuh kerana teksturnya yang lembut dan mudah dihadam, jadi sesuai untuk kanak-kanak. Seterusnya kami menggunakan ayam. Ayam ni nyempit protein untuk pembaikan otot dan perbaikan tisu. Kemudian ayam juga ni kami menggunakan air fryer yang diperap dengan seasoning. Lepas tu menggunakan kicap dan juga kami menggunakan sos tiram. Kami juga menggunakan air fryer untuk mengurangkan minyak. Betul. Lepas tu kami ada sedikit sayur-sayuran. Sayur-sayuran ini dia mengandungi vitamin, mineral dan serat, jadi dapat membantu penghadaman kanak-kanak dan dapat meningkatkan sistem imun. Kami juga menggunakan buah kiwi dan buah beri, tapi buah ni juga untuk vitamin dan mengurangkan sembelit kanak-kanak. Dan last sekali kami menggunakan snack biskut sebagai ganjaran untuk kanak-kanak, tapi kami gunakan kuantiti yang sikit saja sebab kalau banyak nanti pula bertagih. Itu saja minuman susu Dash Lady. Okay, terima kasih.